Ada seorang pokcik. Pokcik ni dia biasa semaya Jumaat di masjid. Jak daripada dia reti semaya siapa kau dia tua. Dia tak rajin semaya seorang. Jumaat sama. Ambil wuduk yang sempurna di rumah, niat mari masjid lillahi ta'ala. Pergi masjid. Waktu nak jadi cerita, nak jadi panduan dan iktibar pada kita, pokcik tu rebuh cuma habis jubah dia. Kona balik bersih tubuh badan, tukar jubah lain, ambil wuduk lain pula, niat tak berubah. Gi pula kali yang kedua, orang kena jadi tui'at. Pokcik ni ambil wuduk sempurna, malah gi pula kali yang kedua. Gi kali yang kedua, rebuh pula kali yang kedua. Kena balik. Bila kena balik, tukar pakaian, bersih tubuh badan, apa gini, ambil wuduk yang lain. Nak gi kali yang ketiga, ja'ul iblis. Mari selalu kakak tu. Bisik di hati pokcik tu, dia kata ke dia, tak payah pergi dah, tak payah pergi dah. Kau merebuh 2 kali dah kan? Mungkin masjid, mu nak pahala kan? Mungkin semaya Jumaat nak pahala kan? Allah Ta'ala tulis dah pahala. Berlawan antara bisikan iblis dengan iman pokcik ni, lawan, kalah pokcik ni. Bila kalah pokcik ni jawab ke dia, Yalah. Langsung nak akid takbiratul ihram di rumah, nak semaya di rumah. Kita tak aja jawab jala. Gi kedek malam ni, gi kedek. Kalau gi ke dia kata pasal malam ni jam, nak pasal mak. Lama dia kata nak makan pula ke apa begini. Jala. Tak lagi. Abang apa tak pergi malam ni? Tak boleh ha. Lama dia kata kita nak makan gula kambing pula ke apa begini. Kita sendiri jawab jala. Tak aja. Nak baca Quran ngatuk apa jala. Tidak. Kita sendiri duduk lawan kita. Kata. Bila pokcik ni nak akid takbiratul ihram, munggo kakah tak biasa. Kekok orang tak biasa. Tak jadi akid takbiratul ihram, bunga nak pergi semaya di masjid. Bayar ke jalan perebah bunga lebih-lebih lagi. Pong dia nak rebah kali yang ketiga, ja'ul fata. Mari remaja belia pong tulu tapung. Tak ada rebah pokcik. Beliau ni pun remaja ni pun heret. Sepanjang jalan pokcik ni dia kata Allah awal, terima kasih banyaklah awal. Pokcik biasa semaya Jumaat. Tak sedap semaya di rumah. Jak daripada pokcik geti semaya siapa kau ni. Jumaat semacam. Terima kasih lawan, terima kasih. Budak tu tak kata A, tak kata B, tak kata relax ku. Pokcik ni penuh mulut duk terima kasih. Siapa tangga masjid, betul awal qomat. Pokcik ni berkata Allah sudah molek awal, dia kata. Ambil semaya lah. Pas naik semaya dulu, lepas tu pergilah nak pergi. Dia jawab ke dia, minta maaf, aku tak boleh semaya. Minta maaf, aku tak boleh semaya. Pokcik ni tengoklah ke atas lah ke bawah lah kata, jantan molek mong ni. Bapa kaya bersih, tidak sepuh lari ke Australia tu. Bapa awal tak boleh semaya. Hak bisik di hatimu tadi tu aku. Hak bisik di hatimu tadi tu aku. Pokcik ni pun cerita selalu iblis. Terkeluar di mulut pokcik ni laknatullahi alaih. Bagai hak kena laknat Tuhan. Dah kalau mau iblis, bapa mau tapu aku eret aku mai masjid. Sedangkan iblis cukup tidak suka orang mari masjid. Dah kalau mau iblis, bapa mari aku mari semaya Jumaat. Sedangkan iblis cukup tidak suka orang semaya Jumaat. Gapo dia iblis jawab?
sebagai panduan pada kita semua. Yang mana awal-awal tadi kita dengar Nabi kata doa-doa ni otak ibadat. Mana kalau orang tak berdoa tak ada otak. Bagaimana tuan-tuan? Sudah semaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengakit pengupung tu tak ada otak pun. Gitu. Paruk tuan-tuan. Berapa ramai hari Jumaat? Semaya Jumaat pak tanah ni. Tak ada doa gapo. Kau budak-budak boleh kira. Hak bayar-bayar kita dah. Tak kira tua tak ada otak lagi. Mu berasa kaya benar dah kamu? Mu berasa cukup kakah dah kah? Mu tidak memerlukan lagi nak minta ke apa dia ni aku. Allah Ta'ala menanti-nanti. Berat tuan-tuan. Tahu minta pun lagu tu juga. Potelaya juga. Lama dah kau minta kaya, tak kaya-kaya. Lama dah kau minta go-to-go ni. Tahu duk tahap tolong ke apa. Kabar kamu. Mu nak memaksakan Allah Ta'ala beri sesuatu kepadamu. Mu kena tengok dirimu. Bapa yang aku tidak terima permohonanmu. Bapa yang aku tidak menerima permohonanmu. Maka sebab itulah dalam bab ini, dalam kitab Jahal Marhub wa min Bahatil Qulub, ada satu bab Al-Babut Tasi' fi Al-Babut Tasi' Ishru fi Fadilatid Du'a, iaitu berkaitan dengan dia bincang masalah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala dia kata, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Muhammad, dan apabila bertanya akan dikau ya Muhammad oleh hamba-Ku daripada aku, maka mewayak dia, aku hampir aku memperkenankan doa orang yang meminta doa apabila mendoa ia akan daku. Muhammad mewayak ke dia, aku ni rapat jik qarib duduk sebelah dia, tenanti-nanti apa dia minta, aku akan perkenankan permintaan dia. Dalam hal ini Ibrahim ibnu Adham rahimallahu anhu, ada orang tanya dia kata, kami meminta doa akan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tiada diperkenankannya bagi kami. Lama dah kami meminta doa ni, tapi Tuhan tak beri-beri. Tuhan tak beri-beri. Lama dah kau minta. Ibrahim Adham jawab, macam mana Allah Ta'ala nak perkenankan doamu? Yang pertama, Allah Ta'ala akan tolak permohonanmu. Kamu ketahui akan Rasulullah, maka tiada kamu ikut akan sunnahnya. Apa? Macam mana Allah Ta'ala nak terima doamu? Mu tahu sunnah Nabi mu, tapi mu tak turut sunnah Rasulullah. Sunnah yang paling besar sekali ialah semaya Jumaat. Pasal apa? Pasal amalan yang pertama yang Allah Ta'ala akan tanya kita bila kita mati, Allah Ta'ala akan tanya semaya. Dan sunnah Rasulullah SAW semaya Jumaat.
Gak mung tika-tika yang mau mari sembahyang Jumaat ni. Zuhur tak mari, asam tak mari, ngari esok mau mari pasal malam ni ada program. Pas malam esok belum tentu lagi nak siraman ni mau ni. Kita kata ambo je baca ya. Pas subuh kaya sunnah ni pun tak gerak dah. Pas nak kecek sunnah lain lagi. Mu tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan idola memang banyaklah, tapi buatlah semampumu. Tapi nak kau soket sembahyang Jumaat tak boleh. Hak mu turut sunnah Nabi ni hak belagu angin dengan mung ya. Bining. Hak belagu angin dengan mung. Kalau lebih pada kat 2, 3, 4 kat sunnah Nabi. Hak belagu angin dengan mung. Maya Jumaat. Mana tuan-tuan? Ibrahim Adham kata Allah Ta'ala nak terima guana doamu. Tuhan nak perkenan guana doamu. Mu tahu Rasulullah SAW itu ikutan kita, tapi mu tak turut sunnah dia. Amba tengok amba, muslimin muslimat tengok diri masing-masing. Sebab umat di zaman mutaakhir ini, kalau dia boleh laksanakan 10% ya daripada sunnah Nabi, kira gagah dah tu. Kira hebat dah tu. 10% ya. Aku tahu puak-puakmu ni lemah di zaman mutaakhir ini. Boleh turut 10% ya. Boleh turut 10%. Pakaianmu, caramu makan, caramu tidur, caramu bermasyarakat, caramu bersuami isteri, gabiar lagi, cara kehidupan harianmu. Kalau kita pakat tengok atas diri masing-masing, kita jangan tengok orang. Tengok orang banyak salah selalu lah. Kita hak betul je. Kita tengok atas diri kita. Dia omong supaya kita ni, adakah aku sudah jadi amalan konsisten istiqamah semaya Jumaat? Hujan panas ribut, susah setara mana pun tetap aku berjemaah. Kau aku jemaah ngori dengan esok. Bah waktu-waktu yang lain 1001 alasan. Mukjizat paling besar sekali iaitu Al-Quran. Mukjizat paling ulung sekali. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, tapi mukjizat tu sampai ke hari akhirat, sampai ke hari kiamat. Mau baca ke tak? Hari ni mau tengok dah ke Quran? Hari ni mau belek dah ke Quran? Hari ni mau pegang dah ke Quran? Hari ni lagu mana? Beruntung orang duduk gong fasir ni. Hari ni seputibah lagi mari ziarah. Semua dia mesti maklum belaka. Kawasan Oli. Ayah dia pun ada. Pakak mari ziarah belaka paklik royak bawang ni. Dia tak apa dah bawang ni. Tu bang ke apa mu? Quran tak baca. Lu sahur dia orang ni. Memelah. Tidur dengan Quran, celak mata Quran, mati pun peluk Quran. Tak nafikanlah. Pasal itu janji-janji Allah. Baru saya kira kalilah orang kata teman setia dia ialah Al-Quran. Waktu hidup dia sayang sungguh. Kita atas dunia ni waktu hidup tak sayang dengan Quran, tak kecek dengan Quran, tak bertutur-tutur dengan Quran, tak tengok Quran. Patut lagi mana? Pasal esok dalam kubur kita nak kata teman setia kita Quran.
Atas dunia mu tak saing aku ya. Paling malang sekali mu tak pandai kecek dengan aku. Padahal kena kubur nanti mu nak saing dengan aku. Atas dunia dulu mu tengok aku ni mata sebelah dia mu tengok. Nah ya. Bakat-bakat fikirlah. Moga kita berada di ambang kematian. Hamba dipahamkan 4-5 kali dah hamba mari sini. Bila dapat berita orang tu tak ada, datuk sudah kembali ke rahmatullah. Hamba mari dulu dia ada. Rupanya 4-5 tahun dah dia kembali ke rahmatullah. Gak umur dia berapa? Lebih kurang kita ni pun alhamdulillah Tuhan panjangkan umur lagi. Noli mati umur berapa? Kita ni patut umur mati dah kita ni. Tapi Allah Ta'ala siap kita. Allah Ta'ala panjangkan umur kita supaya kita beristighfar dan bertaubat. Tapi dia takut lama tu juga. Quran tak baca-baca juga. Sedangkan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yang paling hebat sekali, Al-Quran. Yang kedua, Ibrahim Adham kata, kamu ketahui akan Quran, maka tiada kamu amalkan dengan dia. Hak ni lagi parah. Mu tahu Quran tu panduan hidup kita. Siapa set? Tapi mu tak amal ke? Hafizu ala salawati was salatil wusta. Allah Ta'ala kata tolonglah jaga semaya. Tolong jaga semaya, terutama sekali semaya asar. Setara mana mu jaga? Setara mana mu jaga? Mu boleh bayarlah kalau mu jaga binatang ternak kamu. Pagar molek, takut tubik. Kalau jenis tambak molek, musliu makan air. Kalau hok bayar kambing, ungu api, takut kembur perut. Boboh lapu lagi, takut orang curi. Celek mata pagi, tekan ke binatang, hok mu perah dulu. Mu jaga siapa gitu mu. Muak padi. Kohor kat nak ngori, kohor tu sedap wak kerja, duk nyaku lagi. Orang bersiap sedia dah nak pergi masjid, mu duk nyaku batah lagi. Mu jaga siapa gitu mu kakak-kakak tu. Tapi semaya mu jaga siapa gitu mu. Aku ayat dah hafizu ala salawati was salatil wusta. Terutama sekali semaya asar. Terutama sekali semaya asar. Berapa kerat mari jemaah semaya asar. Tanyalah tu email mana-mana pun. Bukan masjid ni ya, tanya masjid lain pun. Ketanya dia, tu email. Lagu mana jemaah zuhur masjid? Adalah satu sah dua gitu lah ustaz, pasal munggok. Tanya orang kerja tanya tu, orang pergi ambil anak, ambil cucu ke apa begini. Tak ada lah mana lah begitu lah. Asal pun lebih kurang tu juga ustaz. Orang tak klik jabat lagi, lepas tu ngori boleh kira lah sikit. Isu pun lebih kurang juga. Subuh ni ustaz muka tak tahu. Nampak? Itu ayat standard kata. Tanya siapa dia tu. Tak ada lagi kata, oh zuhur kat kau Mih supaya semaya Jumaat. Semua pakat pergi melawat belakang. Masjid mana? Temeluh Jaya. Satu ketika pakat pergi melawat belakang, Masjid Temeluh Jaya. Nak guano semaya subuh tiap-tiap pagi supaya semaya Jumaat. Semaya zuhur pas keluar. Asar pun begitu juga. Depan Masjid Temeluh Jaya tu derek kedai. Kedai Coyo Nur Alif, kedai Tawapet. Ngelah kali Cina tu jual kaum Melayu kedai tu. Pasal orang ramai pelajar parking kereta depan kedai dia, tak ada orang nak beli tak beli. Sampai gitu mu. Amba pernah dijemput untuk kuliah sana.
Kuliah masa mana tuan-tuan? Bukan kuliah maghrib, bukan kuliah subuh, kuliah zuhur. Kuliah zuhur. Pada awalnya merasa ada orang ke tak ada. Mungkin kita mari fikir dalam kepala kita kalau zuhur asar enggak al-ma'lum. Masya Allah. Tapi dia orang gini apakah keluar? Kita tengok relax gitu. Tapi budak-budak pun sama ramai dengan orang tua. Dia didik. Batulah Sohu Masjid Temeluh Jaya. Komitmen jawatan kuasa dia tu. Dia tunggu pintu tu. Setiap jawatan kuasa tunggu. Akrimud daif iza ja'ak. Memuliakan tetamu lagi. Pasal dia jawatan kuasa. Selekai. Penuh sodepan. Kata hebat. Kita tak tahulah khuanu. Nampak? Kadang-kadang atas kuasa masjid tu tak mari pun. Jawatan nak mesyuarat mari, mesyuarat. Pasal mesyuarat lepas isyak. Isya mari je. Tak maaf tuan-tuan. Pas kalau setara ni nak orang duduk bagi hadapan. Orang duduk bagi hadapan ni adalah jatuh kuasa masjid dan pegawai-pegawai masjid tu imam, tu bila, tu siup. Orang duduk jatuh kuasa masjid tu bagi hadapan. Kopan dah, you know kopan. Pas macam mana masjid nak maju? Macam mana masjid nak maju? Orang duduk bagi hadapan pun hok kecil mani, hok gauk. Nanti ikut dia, hok telinga tak apa dengar. Muka geng kita, kan geng kita, dia kira atas geng je. Biar tak boleh buat kerja pun. Dia tak boleh buat kerja. Keteping latih, hok ini kan, nak bakal lah, nak cadang, gotugan, penat selalu. Akhir sekali masjid, bapa gitu. Bapa gitu. Ibrahim Adham kata lagu mana? Dia kata Allah Ta'ala nak terima doa. Allah Ta'ala suruh mu tak buat. Allah Ta'ala larang mu buat. Asah-asah sebagai fardu pun tak buat dah. Hak sunat dah tak apalah. Buatlah semampumu. Tapi kakak-kakak fardu nak tak nak. Sebelum nak semaya, sebelum nak puasa, sebelum nak zakat, sebelum nak gaji, fardu yang pertama mula-mula belajar, menuntut ilmu. Mula-mula sekali menuntut ilmu. Kita tanya diri kita, selalu hamba ayat dalam kuliah hamba. Mengaji kitab Gabriel Tauhid. Kita khatam kitab Gabriel Tauhid. Paling tidak basic asas akidah. Ada kita nada kitab. Ada dengar we kuliah. Pergi ke pekoh bab semaya. Paling tidak ngaji kitab musalli. Dok juga. Bab tahu tasawuf. Paling tidak kitab penawar bagi hati. Tiga-tiga kita tak ngaji belaka, pakai turuk gitu. Esok kita nak dakwa siapa dia tu guru kita. Nak dakwa siapa dia? Kuliah maghrib tak saya dengar. Ceramah jemputan supaya hamba ni sekali-sekali ni selalu hamba royak. Dia lebih pada motivasi. Bukan hamba nafikan boleh ilmu, tapi hak boleh ilmunya selalu hamba royak. Hak kuliah ngorit tu. Daripada sebutir pergi ke sebaris pergi ke semuka pergi ke selah pergi ke dua, ngelang pun khatam satu kitab. Hak ni hak boleh ilmu. Pun sedang molek bunyi tok maya iso.
Sambung minggu depan pula. Hak ni tak boleh ilmu. Tapi hak ni dah tak ada orang. Sembahyang ngorek paksa. Lepas tunggu dengan kuliah tinggal 7 orang. Lepas hak lain pakat klik belakang. Supaya ada kerja yang besar menang. Pakat turun popah tinggal 7 orang. 7 orang tu tak boleh nak klik pasal cucu mari atas. Kena klik juga. Mana boleh ilmu ke mana? Mana boleh ilmu ke mana? Sedangkan Al-Quran kata, pertama-tama sekali, Iqra. Dadak kita. Sebab itu amal ibadat kita tidak ada kualiti. Mu semaya, tapi perangai supaya orang tak semaya. Mu mari masjid, tapi perangai mu supaya orang tak mari masjid. Mu dengar kuliah, tapi perangai mu supaya tidak orang dengar kuliah. Mu masih lagi rasa sombong, mu masih lagi rasa takabur, mu masih lagi rasa mu hebat. Baru ada jawatan challenge dalam masjid, agak dah. Agak dah. Tak saya tunduk ke orang dah. Sombong, ego. Apa pasal aku Bergir. Amo sebutkan dia mau marah kamu pula. Amo bubuh bergir. Faham diri. Baru ada lagu tu sombong dah. Belum lagi jadi PMA. Baru marah ke PMA. Tak pelik lah kalau dia lagu tu pun. Kita baru pakat. Ada channel ni perangkat dia. Tak kata kau orang. Orang tu, orang ni. Mung tu baru pakat channel tu agak dia. Kenapa? Nak senyum pun tak si. Nak mari salam pun tak si. Apa? Pasal aku pakat bergir. Muak masuk dalam masjid ni. Muak masuk pakat mung, muak masuk harta mung, muak masuk kedudukan mung. Sedangkan masjid ni tempat sujud. Hina dina dirimu di hadapan aku. Bila muak masuk kakah-kakah tu. Pasal kih tak ada lillahi ta'ala. Pasal kih mu tak ngaji tasawuf. Mu tidak ada sifat tawaduk. Mu tidak muliakan orang. Mu berasa mu yang terbaik, mu berasa mu alim, mu berasa mu lah pandai. Seterusnya Ibrahim Adham kata ke dia lagi. Kamu makan akan nikmat Allah, maka tiada kamu tunaikan syukur nikmatnya. Gapo dia hakmu? Tak ada kau sekarang habuk hakmu. Hak aku belaka. Kalau mau fikir molek. Bila berlaku kematian, orang pun akan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang akan kata gitu. Hari yang menyerahkan segala-galanya milik Allah Ta'ala belaka. Mana hak kita? Mana hak kita? Hatta dirimu milik aku. Hari itu semua serah kamu belaka ya Allah. Tapi mung ni aku bui pinjai gotu la tusuha sehingga tak terhitung. Mu tak ada nan bersyukur kepada aku. Muslimin muslimat mati Allah SWT. Ambo ko siapa-siapa pakat-pakat fikirlah masing-masing. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ialah nikmat hidup kelik. Nikmat hidup kelik. Semalam kita mati dah semalam. Batu orang tua kata ke dia, tidur ni adik-beradik mati. Bila kita tidur, Allah Ta'ala cabut roh kita daripada jasad. Roh rata riti lagi. Jasad duduk atas lembek, duduk atas katil, duduk atas tilam. Dengan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Allah Ta'ala yang maha segala-galanya, Allah Ta'ala masuk kelik roh tu dalam jasad.
Kita pun sedar. Kita pun kata sedar daripada tidur. Hakikatnya bukan sedar daripada tidur. Allah Ta'ala ajar dah. Bila musdar saja, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih banyak ya Allah, mu tolong hidup aku setelah mu mati aku. Semalam mati dah aku, pagi ni mu tolong hidup aku. Dengan mu bagi nikmat hidup ni, aku boleh cari makan, aku boleh berkeluarga, aku boleh beranak pinak, aku boleh menguruskan urusan-urusan kehidupan aku. Sebagai tanda aku bersyukur dengan nikmat mu beri aku hidup balik ni ya Allah. Usalli sunnata tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala. Sebagai thank you Allah kerana mu bagi nikmat hidup balik. Kerana nikmat hidup balik nah, aku boleh cari makan, boleh cari rezeki, boleh beranak pinak, boleh berkeluarga. Sebagai tanda terima kasih ya Allah, aku sujud dan rukuk padamu, usalli sunnatat tahajjud. Kita pun pergi kata ke dia, semaya tahajud ni, orang kelas-kelas tok lebah, kelas-kelas murabbi, kelas-kelas tok guru, orang alim, memanglah dia popok dia tertahajud lah. Memang kita tak nafikan, pasal dia nak jadi hamba yang bersyukur, nak jadi hamba yang berterima kasih dengan Allah Ta'ala. Maknanya mu ni tidak berusaha untuk jadi hamba yang berterima kasih pada aku. Munilah aku bila? Munilah aku. Munilah aku bila aku pitih mu banyak. Munilah aku bila aku beri harta mu banyak. Munilah aku bila aku beri rumah mu besar mu. Aku beri kenderaan yang baik, anak-anakmu kerja sedap-sedap. Baru tubik mulutmu alhamdulillah. Rupanya munilah aku ni bila aku beri benda kemung, baru mu alhamdulillah. Aku beri harta, beri pitih, beri kemewahan kemung, barulah tubik alhamdulillah. Mu tak nampak nikmat aku hidup mu kelik tu. Nikmat aku hidup mu kelik. Kerana kehidup kelik itulah mu cari gotu, cari goni, cari gotu, cari goni. Nampak? Tak khabar lagi kamu. Faham lagu mana aku nak terima doa mu? Mu tidak bersyukur dengan nikmat aku. Mu tidak bersyukur dengan nikmat aku. Mu celak mata pagi, bukan mu cari aku. Mu tak mari di rumah aku. Mu pergi tempat mu cari makan. Kono-kononnya mu pun balutlah pergi cari rezeki, nak suruh biar nampak Islamik sikit. Kalau nak pergi kata cari pitih, nampak dunia saja. Royak nak pergi cari rezeki. Tapi aku ya Razzaq yang Maha memberi rezeki, mu tak mana. Apa mu tak main aku? Apa mu tak main aku? Patut mu mari panskap rumah aku. Mari lapor diri kat aku dulu. Aku beri jawatan kemung kan? Tapi mu lebih besar jawatan hak manusia bagi. Bila manusia bagi jawatan mu gap. Mu sanggup nak yakwi tolak tepi anak bini mu. Mu sanggup trafik light merah pun mu langgar. Mu sanggup nak yakwi segala-galanya. Apa? Kerana orang beri jawatan kamu. Aku beri jawatan kamu sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Mu tak nampak jawatan tu. Mu tak nampak jawatan tu. Mu ingat semua ke aku beri jawatan muslim, mukmin? Mu ingat semua? Ada orang aku beri jawatan kafir. Ada orang aku beri jawatan musyrikin. Mu ni aku bagi jawatan muslim, mukmin. Mana pejabatmu? Pejabat aku buka pukul berapa? 5.54. Belum pukul 6. Sekolah mau buka 7.30. Pejabat mau buka pukul 8. Mu tak boleh mari panskap rumah aku. 2 rakaat ya. Mu pergi bubuh dalam kepala mu cari makan. Batu mu nak wijak muda sampai tua susah saja. Aku tidak bagi sakinah wa sa'adah.
Patut mau mari rumah aku dulu, memulakan kehidupan dengan salat jemaah subuh. Tua romoh ni, tak mikir lagi. Sudah musmaya subuh kan? Fantashiru fil ard. Bertabulah kamu di muka bumi. Kita cari makan. Ngayak wi tuan-tuan. Mu ni hamba yang tidak bersyukur sungguh kat aku. Pas mu nak suruh aku makbul doa mu. Mu jauh dengan aku, mu jauh dengan aku. Kalau mu dekat dengan aku, mu teringat kat aku, sudah tentulah mu nak mari semacam rumah aku. Mu cari celuh nak mari semacam. Lambat aku ajak, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah. Lambat aku ajak, mu hungar mari selalu. Ni aku tak ajak. Silih berganti dah tukar ajak nak yawi muazzin. Ni tu bila ya kau berapa dah masjid ni. Tak berganjuk mu, tak degih mu, degih sungguh mu. Kau tua kau degih, kau tua kau babi. Kau goyak kat waktu uti, wak bodoh. Bukan wak bodoh pun bodoh pun. Bak. Oh, pagu ustaz malam ni. Soh dia lepas ni tak panggil dah. Ibrahim Adham kata lagi, dan kamu ketahui akan syurga, maka tiada kamu tuntut akan dia. Mu tahu pakat nak masuk syurga belaka? Mana kerja-kerjaanmu yang menyebabkan boleh masuk syurga? Antaranya dia kata, orang yang berjalan ke tempat-tempat orang belajar, orang mengajar, adalah tuntutannya itu, man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabi, wa man kana fi talabil maksiyah kanatin naru fi talabi. Bagai siapa-siapa ada ia di dalam menuntut ilmu, adalah syurga itu dalam tuntutannya, dan barang siapa ada ia di dalam menuntut maksiat, adalah neraka itu dalam tuntutannya. Apa? Nabi kata orang hok mari tempat orang ngajar ni, dia melangkah kaki untuk menuju ke syurga Allah Ta'ala. Kerana Nabi kata raudhatum min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga, iaitu majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis ilmu. Tiap-tiap malam, paling tidak kuliah maghrib isyak. Jadualkan dalam hidup kita sedemikian. Kita rajin kau dengar orang kecek. Lah ni duk ulai ke masjid dah, pergi dengar orang ngajar malam-malam, adalah orang baca kitab sikit-sikit sementara tunggu ke isyak. Nak buat bekam, moga kita tua dekat kita nak mati esok lusa dah. Lama dah duk main, bukit mana kita tak rukah, sungai mana kita tak berenang, hutan mana kita tak redah. Ada sisa-sisa ujung tu heavy lagi ni. Tak ada dah malam-malam kat dengar orang ngajar lepas ngorek ke apa gini. Jalan tu kecek dah. Jalan. Tapi kalulah dengan usia supaya hamba dan usia ada depan hamba ni tak jadi konsisten istiqamah, jadi makan ni lagi, tak mengalir lagi dalam darah, jadi habit, tak tahu nak royak, tak tahu nak royak. Dia tak kuasa masjid juga atur, dia tak malas, silih berganti ustaz-ustaz. Tak boleh bunyi ustaz bagus-bagus sikit, erek mari. Tapi kak loli aduh lah, tak duk maling orang Thailand kata. Aduh nak ya. Hok mari pula hok set expired, hok tengok tak apa dengar. Hok yalah. Hok tak boleh duk lama serban. Gitulah tuan-tuan ayat. Hok muda-muda, hok telah kita rasa kecewa dia. Orang boleh kumpul siapa berbelah-belah ribu, puluh-puluh ribu untuk tayangan
final World Cup. Pukul 3 pagi, 2:30 sudah tentu, dah bersedia. Pukul 2 lagi bersedia, 3:30 tak tidur nak malam tu. Tapi subuh ada 4-5 orang. Tak mampu kita nak kumpul orang di waktu subuh. Tapi kita mampu kumpul orang dengan pelbagai-bagai cara nak gitu. Ramai orang Islam di Malaysia seperti buih di lautan. Ramai supaya buih di lautan je. Supaya buih patah. Bila dah begitu keadaannya, sebab itulah orang boleh mempermain-mainkan kita. Ramai supaya buih, mari ombok hacul lebu. Orang boleh hina Quran, orang boleh hina hukum ahkam Allah, orang boleh hina agama kita, orang boleh hina ulama-ulama, orang boleh pertikaikan hukum-hukum Islam. Tak ada satu relaxku belaka. Tak payah popok dia nak ayat ni. Kita sama kita duk berembah. Pok dia nanti rasa je. Allahu Rabbi ya Karim. Setahun ni popok kita nak ayat. Bah lagu mana Allah Ta'ala nak makbul doa. Maka tiada kamu tuntut akan dia. Ibrahim Adham kata lagi, kamu ketahui akan neraka, maka tiada kamu takut daripadanya. Mu tahu azab neraka begir. Tapi mu tak takut. Kalau mu tengok saya tengah hari hidup mu, kerja hak mu buat tu Tuhan kena ke ataupun mu kena tapi Tuhan tak kena. Amba ulangi semacam. Tak ada lah tempat yang paling Allah Ta'ala rahmati, Allah Ta'ala berkati dan Allah Ta'ala kena sekali atas muka bumi ni ialah masjid. Dan tempat tak boleh pergi ke dalam pasar sekadar untuk berurusan. Tapi kita pergi balik, kakilah ke atas, kepalalah ke bawah. Hak tempat kita kena sekalinya, kedai pasar. Hak tempat kita panah pedih, masjid. Tak ada 10 minit, akhir pung lari sekali. Kuat merah popok kita. Orang sini faham juga tak, kuat merah. Hak kita merah tu dia akan cocok punggung. Dia akan cocok punggung, cocok mata, cocok telinga. Dia tak boleh duduk. Hak tu kita panah pedih, tobik sekali. Tapi kalau duduk kedai 3 jam tak apa. Pasal kakak tu tak cocok. Nampak? Ujian payung lagi. Pasal tak kena tap ni. Allah ayah mu hujan ni pakai minum domoh ke apa begini. Tak. Hari ni tak kena setawai abuk. Payung setengah telefon ke gu. Moga pandai handphone belakang kan. Mu ambil kawan ni dan ni. Allah ayah mu gitu mon. Dah. Nak gitu. Bukan salah ke apa bagi minum air kedai gitu gak. Nak gitu. Nampak? Tapi nampak gelap yang nak hujan. Tak boleh pergi malam ni. Lama kelip hujan kan. Nampak? Hak tepat Tuhan kena, kita panah pedih. Hak tepat Tuhan suka, Allahu Akbar. Ibrahim Adham kata lagi, macam mana Allah Ta'ala nak terima doamu? Kamu ketahui akan syaitan itu seru kamu, maka tiada kamu perang akan dia. Tahu belaka ni kerja syaitan, kerja iblis belaka ni. Iblis cukup tidak suka orang mari semaya Jumaat. Iblis cukup tidak suka orang mari masjid.
Pasal iblis royak. Dia royak. Ada seorang pokcik. Pokcik ni dia biasa semaya Jumaat di masjid. Jak daripada dia reti semaya siapa kau dia tua. Dia tak rajin semaya seorang. Jumaat sama. Ambil wuduk yang sempurna di rumah, niat mari masjid lillahi ta'ala. Pergi masjid. Waka nak jadi cerita, nak jadi panduan dan iktibar pada kita. Pokcik tu rebuh. Rebuh cuma habis je rebuh dia. Kena balik. Bersih tubuh badan, tukar jubah lain, ambil wuduk lain pula, niat tak berubah. Pergi pula kali yang kedua. Orang kena jadi tabiat. Pok kita lah tabiat minum air kedai ke mana? Domoh tegak bini buat air sekolah. Habis tukar bini selang. Tukar tak ingin baca ketubuh ya tak bubuh. Tabiat luar minum juga. Dah jadi tabiat. Padahal masjid ni jamu dah. Masjid jamu dah. Setengah masjid boleh lembu lah berapa begini. Makan dah ngayak ni. Pun kelik. Singgah juga kedai. Tes lah. Jadi tabiat. Tak jamu ke masjid? Jamu. Patut tak makan? Makan. Kawin nambah sana apa begini. Patut? Kena lapor diri dulu malam ni. Dah ada tabiat. Tak maaf lah kalau betul lah. Nak rojak nak jadi tabiat. Dah jadi tabiat. Tak tahu rojak. Bocik ni tabiat semaya Jumaat. Comel lah. Kita ni tabiat ke dia? Hak tabiat kita ni comel ke hudu di sisi Allah Ta'ala. Tabiat kita kan pun start orang kuliah kan. Ini negara selalu. Setengah-setengah tu start orang kuliah dia pun kekek selalu. Pepeng. Pun sudah orang kuliah dia pun berhenti ratik kakak ni. Tengok kakak. Bulu hak duk sebelah tu. Serabut dia ni. Orang nak dengar orang ngajar dia cakap nak pekek orang tu. Noyak. Ada. Nak alik tabin. Mungkin kita tak nampak dia kan. Nyohangguk juga. Serabut orang nak dengar. Sama naik dengan orang pengkuliah. Mau lihat wis malam mek dia. Tak kecek pula. Dia jadi tabiat. Pocik ni ambil wuduk sempurna malam pergi pula kali yang kedua. Pergi kali yang kedua gebah pula kali yang kedua. Kena balik. Bila kena balik tukar pakaian bersih tubuh badan gapo gini ambil wuduk yang lain. Nak pergi kali yang ketiga jaul iblis. Mari selalu kakak tu. Bisik di hati pocik tu dia kata ke dia, tak payah pergi dah. Kau merebah 2 kali dah kan? Mungkin masjid mu nak pahala kan? Mungkin semaya Jumaat nak pahala kan? Allah Ta'ala tulis dah pahala. Allah Ta'ala bukan bodoh. Allah Ta'ala reti merebah 2 kali dah. Berlawan antara bisikan iblis dengan iman pocik ni lawan. Kalah pocik ni. Bila kalah pocik ni jawab ke dia, Yalah. Langsung nak akid takbiratul ihram di rumah, nak semaya di rumah. Kita tak aja jawab Yalah. Gi kedek malam ni, Kalau gi ke dia kata pasal malam ni jamu, nak pasal malam. Lama dia kata nak makan pula ke apa begini. Yalah. Tak lagi. Abang apa tak pergi malam ni? Tak boleh ha. Lama dia kata kita nak makan gula kambing pula ke apa begini. Kita sendiri jawab Yalah. Tak aja. Nak baca Quran ngatuk apa Yalah. Tidak. Kita sendiri duk lawan kita. Kata. Bila pocik ni nak akid takbiratul ihram, munggo kakah tak besok.
Kekok orang tak biasa. Tak jadi akid takbiratul ihram bunga nak pergi semaya di masjid. Bayar ke jalan perebah bunga lebih-lebih lagi pung dia nak rebah kali yang ketiga, jaul fata, mari remaja belia pung tulu tapu tak ada rebah pocik. Beliau ni pun remaja ni pun heret sepanjang jalan pocik ni dia kata Allah awal terima kasih banyaklah awal. Pocik biasa semaya jemaah tak sedap semaya di rumah. Jak daripada pokcik geti semaya sampai sekarang ni. Jemaah semacam. Terima kasih lawan, terima kasih. Budak tu tak kata A, tak kata B, tak kata relax ku. Pokcik ni dia penuh mulut duk terima kasih. Siapa tangga masjid, betul awal qomat. Pokcik ni berkata, Allah sudah molek awal dia kata. Ambil semaya lah. Panai semaya dulu, lepas tu pergilah nak pergi. Dia jawab ke dia, minta maaf aku tak boleh semaya. Minta maaf aku tak boleh semaya. Pocik ni tengoklah ke atas lah ke bawah lah kata jantai molek mong. Papa kaya bersih tidak sepuh lari ke Australia tu. Bapa awal tak boleh semaya. Hak bisik di hatimu tadi tu aku. Hak bisik di hatimu tadi tu aku. Pocik ni buat cerita selalu iblis. Terkeluar di mulut pocik ni laknatullahi alaih. Bagai hak kena laknat Tuhan. Dah kalau mau iblis, bapa mau tapu aku eret aku mai masjid. Sedangkan iblis cukup tidak suka orang mari masjid. Dah kalau mau iblis, bapa mari aku mari semaya jemaah. Sedangkan iblis cukup tidak suka orang semaya jemaah. Gapo dia iblis jawab? Hak mengoyak tu jala belaka. Aku akan cari jalan 1001 jalan supaya orang tidak mari masjid. Dan aku akan cari jalan 1001 jalan supaya orang tidak mari semaya jemaah. Pandailah aku buat. Mu tahu tak? Oleh kerana mu dah jadi tabiat mari semaya jemaah, mu mengambil wuduk yang sempurna, mu tahu tak? Mu rebah kali yang pertama, Allah Taala ampunkan seluruh dosa mu. Mu ingat memang kau semaya jemaah. Mu kena balik, niat mu tak berubah, ambil wuduk yang sempurna, pergi pula kali yang kedua. Mu rebah kali yang kedua, Allah Taala ampunkan seluruh dosa kedua ibu bapa mu. Mu balik pula nak tukar pakaian, nak pergi pula yang ketiga, aku tak beri dah. Aku goda mu. Pada pika awalnya mu kalah. Mu nak akid takbiratul ihram di rumah. Belawai sekali lagi kita. Akhir sekali aku kalah. Pasal mu dah jadi tabiat dah, tak sedap. Mu hunggar nak pergi. Mu nak rebah kali yang ketiga, aku tak beri dah. Andainya kalau mu rebah kali yang ketiga, nescaya Allah Ta'ala akan ampunkan seluruh dosa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pergi aku di akhirat pula. Nampak? Padahal kita tak ada masalah kepada dia. Nak kata tak ada kenderaan, tak ada motor, tak ada kereta, nak kata jauh, nak kata gelap, nak kata ke dia. Tak ada nak kata ke satu. Bapa yang kita jadi berat nak mari semaya jemaah. Bapa. Kerana kakak ni akan cari jalan ke mana-mana. Pandailah dia buat. Tak belaga dengan tu imam tua. Hak tu pula tak belaga dengan tu imam muda. Hak tu pula tak belaga dengan tu bila. Tu imam muda, tu imam tua, tu imam satu, tu imam dua beres. Kau tak lagi dengan tu bila. Berapa lagu tu. Dah tahu dah kita medu orang berhenti ya Allah tak ada kelas tu. Baik semaya dom kawan. Pak punuh semaya kawan. Hak tu pula kawan kata tu imam kawan beres belaka, tu bila apa ikut dia lah mengatur hari bicara dia lagu tu nak kan. Baik dia sikit pada kita tak pandai bet terus kata gitu. Dah mung tak pergi kat tu. Aku sebenarnya tu bila aku tu imam okey, aku beci kau tu siuk. Agah. Hari tu aku pergi sekali, dah bunyi kakak tu mari aku pergi, aku tak selipar aku situ. Oh, Tok Syuk kata jangan letak selipar sini. Sini kat selipar tu imam. Oh.
Aku ingat kat kereta yang ada parking tu email. Selipar pada parking tu email juga. Ni ambil selipar aku, dia tahu gitu. Padahal natu aku baru beli je selipar tu. Aku kata pah maaf aku tak mai masjid. Nampak? Iblis akan cari ke mana-mana pun. Hak ni pula tu email okey, tu bila okey, tu siap okey. Kau tak boleh pergi sebenarnya pasal orang pakat tengok belakang bila sudah semaya kau turun. Sudah semaya kau turun. Kau tak dengar kuliah. Dah apa dia mau tak tunggu kuliah? Tak lagi kawan. Kuliah berapa lagu tu? Jak daripada lepas maghrib sampai ke esok. Doakannya 2 butirnya, 3 butirnya. Aku tunggu sampai ke esok. Tak belah-belahnya. Memang kita tua. Baba-baba kata kita. Dia mau pergi malam Rabu tu. Malam Rabu tu sedap ustaz tu. Oh, power ustaz tu. Hak mana? Oh, hak tu lagi parut. Tak ada syurga seperti Rabu. Ustaz kuliah sampai ke sudah. Ngakon. Takut aku. Macam-macam no ayat ni. Macam-macam. Ngelah kali saya ajar ke dia. Tak segilah maya masjid. Tak kosong. Baik maya seorang. Kita berkata kawan minta maaf. Kawan tahu tak boleh maya kat ramai-ramai. Tak kosong. Bila semaya seorang kawan kosong. Lampau kosong saja kawan tak tahu berapa rakaat. Kosong saja. No ya, 3 kepak kalau pakai pak lah. Boleh dia jawab mari masjid ni no ya wis semaya tak kosong. Padahal semaya Jumaat dah no ya wi. Peratus kekosongan tu lebih. Apa? Bila tengok semaya pung anyu tu imam berkata Allahu akbar. Tu imam mari. Sudah pada Tuhan pulaknya heret waktu. Tu imam kata Sami'allahu liman hamidah. Tu lu peringat macam kakak ni. Allahu akbar. Nampak? Lepas tu dia tak suka kita sembahyang Jumaat. Pasal ada orang tu lu peringat. Dia gomok kakak ni. Hadap belakang pula tolong peringat. Subhanallah. Hatu dia panah pedih kalau orang mari sembahyang Jumaat. Batu dia panah pedih. Pasal kita dipandu, kita diamati no ayat. Ada penunggu ayat. Ni penunggu. Pung semaya sore tak ada penunggu. Baca dah kodok lagi, baca dah. Berapa rakaat berapa? Kabar-kabar mungkin kata semaya sore lebih khusyuk. Silap. Dan lagi dia kata pahmu pakak pula dan tetapi muafakat kamu akan dia. Mu tahu syaitan tu bergerak tapi pahmu pakak pula dengan dia. Mu pakak lagu mana? Tasagia semaya masjid tu. Tak ada orang. Kau giduh baru ni asal ada 4 orang tahu. Yo, kok tu pula. Yo. Tahu. Muafakat pula dah. Tolong pula dah. Kau tak pergi maya masjid tu. Tak gerak tu imam baca lagu tu. Gapo baca lagu tu. Belum dia tabar berapa begini. Yo ke? Tak gerak tu ke lagu tu kau kena cari masjid lain. Mu pula pakak. Kau tak ada banyak mana-mana. Nak gitu kan semaya domoh ya. Relax ku semaya domoh. Nak. Nampak raya kau kena semaya domoh kata. Pakai semaya domoh laka. Nah, tuan-tuan. Iblis ni hebat. Aku akan cari jalan kiri kanan atas bawah belakang depan. Nak ya. Tak apa mu mari masjid pun. Mu rajin mari masjid. Pamu semaya sunat gotu sunat goni semaya akan dipandu oleh tu imam. Tak apa. Aku nak juga pergi aku. Saya kata.
Dekat nak bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Pung setan pupitah selalu dalam hati. Tak ada lah orang paling kosong sekali semaya aku. Tak ada lah orang paling sempurna sekali semaya aku. Tak ada lah orang paling gitu. Allah Ta'ala pun ajar. Tak apa. Mek lagi kamu. Tapi aku ajar kepada hamba aku, sudah semaya, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Hamba aku istighfar saja. Hamba aku istighfar saja. Pasal dia tahu dia buat dalam semaya dia tadi tu mukena. Mu ganggu dia. Tapi hamba aku istighfar saja. Sudah dia istighfar, dia tahu semaya dia tu ada bocor. Usalli sunnata ba'diyah. Dia tapung selalu hak bocor. Main-main. Mu ingat mu hebat. Tekeh buat kerjamu. Tapi aku ajar hamba aku bila gini, bila gini. Boleh Lepas maya hamba aku wisalah, doa dan sebagainya. Menggoda dia dengan gotu, dengan goni, dengan gotu, dengan goni. Banyak dosa-dosa hamba aku. Pung sapa Zuhur. Dia semaya Zuhur, dia beristighfar balik. Aku gugurkan dosa dia. Lepas maya Zuhur, dosa pula. Munggu dia manusia biasa. Bong sapa asa dia semaya pula. Dia istighfar pula. Aku gugur pula dosa dia. Lepas asar pula dia pergi ngetai mana-mana. Buah gotu, buah gani, dosa gapo begini, gotu gani. Bong ngorik dia semaya pula. Dia istighfar pula. 5 kali sehari dia istighfar. Dia aku akan gugurkan dosa dia. Cuba bayarkan kalau orang tak semaya. Tak tambah-tambah. Gitulah tuan-tuan. Dan dia kata lagi, dan kamu ketahui, Ibrahim Adham kata, macam mana Allah Ta'ala nak makbul doamu, kamu ketahui akan mati, maka tiada bersedia kamu baginya. Mu tahu maka mati ni, mana persediaan kita? Mana persediaan kita? Yang hamba istilahkan, kita akan musafir yang tak akan kembali lagi. Kita musafir nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Mekah, nak pergi mana-mana. Kita buat persediaan, kain baju, pitih, makan ni. Sampai gitu mau tengok berapa hari kita nak pergi. Kalau Mekah 50 hari, kita akan siapkan pakaian kita secukupnya. Nak pergi Kuala Lumpur, rumah anak cucu, nak pergi 5 hari, seminggu, kita cukupnya. Pitih kita bawa dalam bank tabung haji pun ada lagi. Kita cukup-cukup nak pergi. Pasal kita nak musafir. Kita nak pergi jalan. Sekarang ni mu nak pergi jalan yang tak akan kembali lagi daripada alam dunia, nak pergi ke alam kubur. Gapo dia persediaanmu? Gapo dia persediaanmu? Sediakan mu kena dengan persediaanmu. Yang pertama sekali aku akan tanya pasportmu. Hidup ke mati pasportmu? Iaitu semaya. Aku akan tanya semaya. Setara mana semaya? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan mati dan hidup. Aku nak tengok di kalangan kamu siapa yang paling comel loteng amalan dia. Amalan yang pertama yang aku akan tengok ialah semaya. Comel loteng tak semaya? Kalau bos kadang comel tak gerak, dia kena loteng. Orang Kelantan ni kalau dia sebut loteng habis kakak. Kalau comel saja tak sempurna molek lagi. Kalau sebut comel loteng habis. Dia ada perkataan tambah di belakang tu. Ilmu mantik balaghah Kelantan tinggi. Begitu juga kalau dia sebut pendek. Kalau pendek aja tak apa lagi. Tapi kalau pendek ketuk, tak boleh nak kata apa. Ada pendek ketuk.
Yalah. Kenapa? Busuk tak apa lagi. Kalau bangang, asal ni. Jika hatimu tersentuh hari ini, itu bukan kerana kami, tapi karena Allah yang membolak-balikkan hati kamu. Sampai jumpa di video yang akan datang. Teruslah belajar, teruslah berubah menjadi lebih baik. Jaga iman, jaga hati, dan jangan lupa doakan kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang akan mendapat manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.